welcome to our Konti Cancer, a journey of hope and heal. So, saya Hanim. Dan saya Azlan. So Hanim, kali ni kita dah sampai ke podcast kita episod yang ke-11 tau. So, saya harap semua viewer-viewer kita boleh subscribe, like, share dan komen semua kita punya media sosial di Facebook, Instagram dan juga TikTok. So, tekan tombol subscribe tu untuk kita punya YouTube. Okay, so hari ni kita nak bincang pasal home visit. Okay. So home visit ni pun salah satu servis makna, and it's a compulsory for us actually untuk pergi visit patient kan. Betul, itu. Tapi kenapa? Itu saya rasa kalau home visit ni selain daripada berseri, home visit ni salah satu servis utama juga ni. Betul. Sebab kita nak tengok keadaan patient yang kita bantu tu. So sebelum ni saya pernah cakap pasal berseri, mana berseri kita bagi bantuan dekat pesakit kan. So home visit ni selepas kita bagi bantuan pada pesakit tu, home visit kita punya home visit team akan terus datang dan pergi berjumpa dengan pesakit tersebut yang dapat bantuan dari makna. Betul. So kita jemput salah satu staff yang agak penting untuk makna sebab dan agak lama jugalah. Kan? Okeylah, sudah dia kenalkan diri. Hai, saya Aina daripada NCT team, non-clinical team, dan we are one of a team yang buat home visits within support dengan daripada kita punya teams lain lah. I mean volunteer and other staff also. And I dekat team ni almost 10 years macam tu, but we just focus on home visits. But previously bursary and home visit we are separate teams. Tapi since few years back kita sit down together, and then orang yang buat case dia juga pergi home visit. Okay, sebelum tu kita nak ke belakang sedikit. Okay. Aina, boleh tanya soalan, dia dah jawab dulu semua dah. Sebab kita tak sure sebab penonton kita atau pendengar kita apa ni kes apa ni. Okay Aina, so saya rasa semua orang dah tahu makna ni apa. Makna ni NGO kan. So kenapa Aina yang, sebab Aina ni saya kenal Aina ni sebab kita rakan sekerja. Yes, so Aina, sebab apa you berminat dengan bekerja dengan makna ni? So boleh cerita sikit? Wow, dia korek rahsia. Okay. Actually dulu I tak tahu kerja-kerja, I mean belakang tabir makna ni yang selalu orang sebut is sukarela. Orang selalu faham sampai sekarang pun sometimes bila orang tahu kita kerja dekat makna, orang kata kerja sukarela. Yes, I suka dan I rela. Sebab I suka this field of kerja. Sebab kita bukan hanya bekerja, kita kerja bantu orang, dan kita dapat something daripada orang tu juga, which is macam yang I cakap tadi, kita pergi visit, sometimes kita dapat something daripada orang yang kita visit tu. Dia bagi impact balik dekat kita. So benda-benda macam tu yang buatkan I stay dekat makna, and I choose to be in makna, and I rasa I'm good here. Okay. So kita back to our topic, iaitu home visit. So betul kan Hanim? Home visit. So mungkin penonton nak tahulah apa itu sebenarnya home visit. Walaupun saya dah terangkan sikit, mungkin Aina boleh terangkan prosedur home visit. Okay, basically home visits ni kalau kita tengok in setting social assessment untuk bersama dengan pesakit kanser, which is once kita dah bagi bantuan kepada pesakit kanser kita, so kita nak tahu betul ke patient ni dah dapat bantuan yang kita bagi. Sebab kadang-kadang dia tak dapat pembantuan tu. Sometimes dia punya persekitaran tu affect dia punya emotion masa dia buat treatment. So benda-benda macam tu yang we want to understand the holistic about patients lah bila kita buat visit. You ingat lagi tak first home visit you pergi? First home visit sekejap. Payah juga tu nak ingat tu. First tu I rasa I tak ingat kot. First tu I tak ingat. 10 years back tu tak ingat lah. Tapi I think banyak lah kes sebenarnya yang bagi impact. I think not only me, you guys pun yang pergi visit kan. Okay. Mesti time visit tu, contohlah we go to one state, and then mesti akan ada 1-2 kes yang bagi impact dekat you on that time lah. Contoh, cuba bagi. Contoh, okay. Cerita If you remember Hanim, we go together visits a cancer patient Pete in Kedah. Okay. And dia diagnosed
ovary-CA and then patient PET. And then I rasa macam sebab budak tu dia kena cancer daripada umur dia 7 years old. Ini kes yang kita tak jumpa. Asalnya kita tak jumpa. And then we go and visit KK, pergi klinik kesihatan. You find terus maknanya korang pergi klinik kesihatan, tanyalah macam mana nak pergi rumah patient tu ke macam mana? Kita tanya dulu ada tak patient ni attend dekat KK tu. So dia kata ada, and then dah lama tak pergi, like macam tu lah. So dia pun tak sure lah patient ni ada ke tak. And then we ask for contact. Ya, just and penambahan memang kita dah ada contact nombor dia. Sebab dalam bursary application tu kita dah ada contact number, dah ada alamat. Tapi bila kita pergi alamat tu tak wujud. And then bila kita call tak dapat. Kita pun hampir give up. Still remember that. I think itulah salah satu problem, bukan problem lah, cabaran home visit tu. Maknanya kalau dari segi nombor telefon tak ada alamat yang salah. So apa yang korang buat, korang pergi jumpa dengan pergi kat KK lah. Pergi dekat KK. I think itu sangat membantulah. Selalunya I reach dekat KK, pergi tanya ketua kampung. Orang tanya orang kampung tu biasalah kan. So untuk lagi jelas, biasanya I memang akan pergi KK dengan tanya penghulu lah. Selalu dekat income punya statement kan ada JKK punya tu. I contact je phone number tu. So itu diorang boleh bagi details. Lepas tu I remember juga salah satu cabaran, nama dekat formal dekat IC lain. Contohlah Jamalia. Contoh Jamalia. Tapi rupanya orang kampung tak kenal Jamalia, dia kenal Kak Jam. Let's say Kak Jam. So siapa pula Kak Jam ni? Orang tak kenal Jamalia kan. Orang kenal Kak Jam. So itu antara cabaran-cabaran juga. Okay Aina, kita boleh tak Aina cerita sikit pasal macam mana prosedur home visit ni berlaku? Okay, once macam I cakap tadi, bila dah dapat approval, so kita akan when we want to plan a visit, kita akan tengok satu states tu. Contohnya di satu daerah ni kita nak pergi, so kita dah listkan few cases yang kita nak pergi. So apa yang kita perlu buat, kita kena make sure ada contact number, ada address yang lengkap, dan kita akan contact patient dulu lah ataupun waris dan bagi tahu yang kita nak pergi rumah. And then sometimes patient ni pun dia tak angkat call sebab dia ingat kita scammer. Itu biasa. We are not scammer, okay? Kita wujud real kan? Real, betul. We are giving tapi assistance. Tapi salah satu prosedur dia antara sebelum pergi pun kita akan call dulu kan? Kita kena call dari office itself. So kita nak avoidkan juga yang mana pass away tu, kita dah boleh terus update lah yang patient pass away. So we just go next patient je lah. Cerita pasal scammer tadi tu kan, sebab ada untuk few weeks ni lah ada isu berkenaan dengan certain people yang menggunakan nama makna so untuk dia pergi melawat dengan patient. Mungkin keadaan ni yang menyebabkan pesakit-pesakit dekat certain state dia akan merasa macam mungkin ni bukan makna, mungkin ni daripada scammer, mungkin atau sesetengah pihak yang nak mengambil kesempatan kan. Betul. So apa pandangan Aina pasal benda ni lah? So what kalau apa yang membezakan home visit yang makna buat dengan scammer ni? Sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Scammer buat visit lah contoh saya wakil daripada makna. Okay. We have to clear here. Okay, selalunya our home visit teams memang dia akan bagi tahu yang first thing bila kita call tu, kita bagi tahu patient dulu yang puan, kita ada terima kes puan daripada hospital sekian. And then kita memang staff makna, you dapat bantuan apa, dan we have to confirm lah, betul tak you dapat bantuan ni, so kita nak pergi visit. So sometimes patient dia sure tak sure je, macam barang tu daripada makna rupanya. So daripada situ dia tahu makna yang bagi. So how to difference tu agak susah sebenarnya nak cakap, sebab sekarang agak fragile sikit untuk diorang lah terima visitors macam tu kan. Tapi kita nak tegaskan kat sini, makna punya home visits, kita hanya buat visits pada patient yang terima bantuan makna sahaja, yang tak ada terima apa-apa. Tiba-tiba orang call cakap nak datang rumah, just nak tengok sekian. No. Plus kita tak ada buat pembayaran untuk ahli ke? Kita tak ada pembayaran. Kita bagi duit kepada patient, ataupun kita bagi bantuan direct pada patient lah, within bantuan hospital. Dari segi attire ada differentiate tak? Kalau ada attire vest kan? We have our vest, home visit the green vest. And then sometimes we memang pakai baju makna lah.
officially baju makna, t-shirt makna. Sebab kita pun tak ada pakai uniform ke apa kan. Tapi itulah t-shirt makna lah yang melambangkan kita daripada makna. So lagi satu, kalau macam patient kalau rasa macam ragu-ragu dengan orang yang datang tu, mungkin dia boleh bertanya, ambil nama dan boleh contact terus dengan kita. Boleh contact dengan makna lah. Yeah, so kita boleh confirm kan. Sometimes juga diorang boleh buat confirmation dengan pihak hospital, which is dia pernah dapat bantuan daripada makna, daripada hospital mana. So dia contact balik medical social worker tu. So social worker kata, oh yes, ini memang staff makna, dan baru dia bagi pergi visit lah. I see. One of things yang saya rasa kebanyakan pada pesakit ni, dia kadang-kadang bila kita datang ataupun home visit datang, tak tahu lah Aina boleh confirm kan, kadang-kadang bila kita datang, kita daripada makna yang bagi bantuan. So selalunya patient kata, tak, bukan makna, ini hospital yang bagi. Betul. Macam mana tu Aina? Okay, sebab tu penting waktu kita call, sebelum kita pergi tu, memang kita dah bagi tahu yang patient ni dirujuk daripada hospital, tapi yang memberi bantuannya adalah makna, because we one of agensi yang memberi bantuan. Mungkin hospital pun akan hantar ke agensi lain juga kan, macam zakat ke whatever. And then dia patient pun tak tahu, kita pun tak salahkan patient, but that's why kita turun ke rumah patient, jumpa dengan patient, kita clarify lah. Okay, contohlah kita bagi breast prosthesis, so item ni lah kita bagi daripada makna. That's why kita punya item juga, contohnya barang-barang yang kita hantar melalui post, contoh macam pampers, susu, we have our own tape, makna tape. So one of benda yang untuk orang kenal, ini adalah barang daripada makna lah. Tadi kan pasal home visit ni, actually bukan kita pergi home visit semata untuk check balik sama ada berseri kita, diorang ni dapat bantuan daripada makna ke tak. Tapi kita juga ada buat lawatan daripada cancer support group kita ni, pergi lawat-lawat ke rumah untuk memberi sokongan emosi. Betul. Dan juga cancer awareness lah. Macam tu. Sekejap, I berbalik pada cerita you tadi kan, yang pasal memory you yang kita jumpa pesakit kanak-kanak yang kena ovary cancer tu. So ceritalah lagi, apa yang membuatkan cerita tu sangat terkesan pada you? Sebab yang I ingat lah, patient ni dia the youngest sisters in family, and then masa dia kena waktu umur 7 tahun. So I rasa macam 7 tahun tu sangat muda kena cancer ovary. So 7 tahun kena cancer ovary. Yes. So I tak boleh bayangkan dia punya. Pada awal dia macam mana that patient dia bloating and then ada bleeding dekat sekolah. So parents ni macam pelik lah, even 7 years old takkanlah, early period pula kan, 7 years old still early lah. So macam parent dia pun macam agak kurang sikit dari segi ilmu kesihatan maybe. And then dia macam just check up biasa apa semua. And then yang mengejutkan bila buat scan apa semua, doktor cakap cancer ovary. Dia orang sangat-sangat terkejut lah. Stage macam, berapa I can't remember, tapi dia dah buang lah. Buang. Dah buang. And then kita visit, so I think dia dah 9 tahun dah sekarang. After 2 years lah, dia dah go back to school normal lah. I think kalau budak-budak ni, they don't understand. Yeah. I remember successful creator dengan Aina waktu tu. Balik tu diam. Kita selalunya kalau balik home visit, kita akan reflect lah. Kita pasal patient tu, rumah dia macam ni. Betul. Balik di rumah patient tu, kita diam. Dia ada mixed feeling. Dia ada So, sedih macam alamak. Tambah pula korang girl kan. Yes, we do really understand lah. And then dia family yang I think poor jugalah. Poor. And then dia hanya tinggal dekat rumah sewa. Dia punya agak mak usul. ayah tu sangat macam, dia orang tak tahu apa-apa tau. Oh, daripada makna, okay, comes. Macam tu je. So selain daripada home visit, kan Aina dah visit patient tu kan. Untuk patient budak ni, so ada bantuan lain tak yang kita salurkan? Yes, kita suggest untuk dia dapat bantuan scholarship lah. Sebab makna pun memang offer for scholarship untuk patients ataupun mungkin boleh explain sikit scholarship makna. Okay, our makna scholarship programs ni kita bagi pada pesakit yang diagnosed with cancer, and also dia punya family members, or contohlah macam mak ayah dah affect with cancer kan, buat treatment, tak dapat nak kerja semua. So kita bantu anak dia yang masih lagi sekolah tu untuk dapatkan, untuk kurangkan dia punya beban kewangan lah. So saya fahamkan kalau scholarship ni sebenarnya untuk orang yang ada kanser ke, untuk yang ada penyakit lah, penyakit kronik ni, susah untuk nak dapatkan
scholarship lah. So that's why Makna comes in untuk inisiatif untuk bantu lah. Terutamanya untuk IPT lah, because IPT ni we understand that diorang masuk belajar 6 month one semester macam tu kan. So kalau dapat bantuan contoh PTPTN, dia dah kan, dia ada bond dia kan for 3 years ke, so dia tak boleh nak stop during that time. So sebab tu Makna comes in kalau dia tak dapat bantuan mana-mana, so we give assistance untuk to make sure that dia boleh belajar. So Aina, how about you pula? Ada tak yang sangat funny for you, yang macam sangat menggelikan hati sampai sekarang? Funny Oh, suka yang funny pula. Kita kan lengkap hari ni. Cerita yang funny, I think nak kata funny tak adalah juga, tapi rasa macam funny, geram jugalah kadang dekat patients. Sebab kita dah pergi rumah patient, kita tahu dia dapat bantuan hearing aid. So what do you think kalau patient dapat hearing aid? Bukan sama ada dia kita cakap dia tak dengar, ataupun kita cakap lain dia faham lain. Kita dah sampai depan rumah, kita punya ketuk dia tak dengar. I nampak kaki goyang tapi tak ada orang keluar. Ya Allah, geramnya, panas pula tu kan. So panggil lagi tak ada. Even tak ada pula orang lalu lalang kat luar pagar. So kita dekat luar macam geramnya. Masa tu I tak aware lagi yang dia dapat bantuan hearing aid. So I just panggil, kenapa lah dia tak keluar, geramnya kan. Dia tak lambai-lambai macam tu. Nak lambai macam mana, I nampak kaki je. Takkan kan I lambai guna kaki juga kan. So macam sabar, okay, I nak jumpa, sebab kita dah sampai depan rumah. Sayang kalau tak jumpa patient ni kan. So macam geramnya patient ni, macam mana I nak panggil ni. Ketuk dia punya gate kan, pakai kita punya key tu. Tak dengar juga. Tapi I nampak lah kaki dia goyang-goyang. So sampai ke sudah tak dapat masuk ke macam mana? Last kali nasib baiklah ada, I tak tahulah abang dia ke siapa, kebetulan balik sampai ke rumah. Nasib baik. Kakak so I cakap, betul tak itu patient? Yes, itu patient. Dia dapat hearing aid. Oh, no wonder lah dia tak dengar. Macam geramnya. Saya dengan partner kita orang visit dekat satu kawasan ni, sampai ke sudah tak pernah dapat hearing aid lah. Tu antara cabaran yang patient terima. WhatsApp dia jawab. Rasa macam miscommunication tu kat situ lah terjadinya. I see. So itu antara, sebenarnya banyak lagi. Saya teringat lagi ada satu one of our colleague yang cerita, nak mention ke nama diorang kan? Tak apalah. So one day ni kejadian dekat utara juga. So okay, macam yang diorang cerita tadi, prosedur dia, kita akan call dulu, kita akan susun perjalanan kita pergi mana on the day. So one day ni diorang, kawan saya ni, dua orang wanita ni, dia pergi visit satu patient ni tau, dekat satu rumah ni. So ketuk-ketuk tak buka-buka, bagi lagi salam, ketuk-ketuk, and then a few minutes baru buka tau. Bila dia buka je pintu tu, seorang makcik keluar. Dia kata makcik dia, kawan saya cerita ni, makcik ni dia macam huru-hara tau, dengan bukan tudung lah, dengan tudung yang sangat messy kan? Yang rambut terkeluar semua. Dia kacau dia tidur kot. Gila kot kan. Lepas tu so diorang bawa pergi ke dapur. Sebab yang patient ni husband dia lah, husband dia ni yang sakit. So husband dia pun adalah dekat dalam rumah tu. So bila buka je diorang bawa ke dapur, makcik tu kata, duduklah, silalah duduk kat dapur. One of my friend tu, dia pandang dan oops. Sebab okay, jap. So cerita dia, Aina pun tahu juga cerita ni ke? Yes. Kalau our team lah actually waktu tu. Kita berpecah, dua orang team sana, dua orang team sini. So kebetulan ni waktu team kawan kami itulah. So husband dia pula baru keluar dari bilik air. Husband dia tu pun baru keluar huru-hara juga, betul-betulkan baju. So one of my friend tu yang nak duduk, yang reluctant nak duduk tu, tak ada jumpa apa. Okay, not tell, tapi gitu-gitulah dekat makcik tu kan. So makcik tu cepat ambil and simpan. So okay, the continue and the story. Terjumpa seluar kecil ke apa ni? Betul lah. Yes, terjumpa okay. So okay, moving on. Tapi apa perbezaan home visit dekat Semenanjung dengan Sabah Sarawak? Sebab kita pun cover for Sabah and Sarawak kan. Betul. I think the main challenge yang kita hadapi lah, which is dekat sana dengan di Semenanjung ni,
dari segi perjalanan lah. I mean daripada satu rumah nak ke satu rumah tu, perjalanan sana sangat jauh. I mean dia punya bentuk muka bumi kan lain. So dekat sini I think kita boleh dapat rumah taman tu senang. Itu salah satunya. And then of course bahasa. Sometimes kita rasa macam bahasa diorang okay, macam bahasa baku je kan. No, bila kita pergi ke kampung-kampung ke ataupun dia punya lorak ikut dia punya etnik tu agak susah jugalah. That's why we need assistance daripada kita punya staff juga kat sana. So bila diorang, I think kita boleh bagi kredit juga kita dekat kita punya team CSU kat sana sebab sebab diorang yang banyak CSU and support. also our volunteers lah. Thank you CSU so much. tu team Cancer Screening Unit, which yang bawa mobile mammogram kita ke seluruh negara jugalah. Kita ada tiga. Ada Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okay, so tim di Sabah Sarawak juga membantu secara tak langsung pergi home visit ni juga. Betul. So macam mana penerimaan diorang? So dia okay je lah datang bila kita datang visit tu. You mean dekat Sabah Sarawak, Sarawak tu agak sebab kita yang di Semenanjung ni jarang turun sana sebab we have our staff sana yang tolong visit patient dekat sana kan. Tapi kita memang eager sangat rasa nak turun pergi sana kan sebab kita tahu cabaran kat sana tak sama macam kat sini. Dekat sana I think ada yang kena naik sampan. Yes, kena naik sampan apa semua. So penerimaan diorang dekat sana ini daripada cerita kita punya staff kat sana jugalah kan. Bila kita pergi pakai vest, diorang ingat kita penguatkuasa. So kan nak lari. So diorang lagi takut lah. Lagi takut. So kita untuk to make sure diorang selesa dan boleh terima kita. So that's why kita wearing our t-shirt sometimes. And then kita, sebab tu pentingnya kita inform awal lah kita nak visit diorang. Okay, so pencelik. Okay, sebelum kita ending, kita punya... nak ending dah? Nak sambung lagi ke? Boleh je. You ada lagi nak cerita ke pasal home visit? Okay, saya nak tanya sikit. Sekarang ni home visit, apa saya rasa kalau mungkin Aina, home visit is home visit lah, mungkin you all dah tahu kan. Mungkin kita boleh cerita sikit pasal pengalaman Aina homestay. I think that's okay. Homestay okay, sepanjang duduk dekat Makna, one of homestay yang I memang takkan lupakan, which is last year punya homestay 2024 dekat Pahang, which is I dapat rumah passion duda. Okay. I rasa kalau boleh I tak nak ingat, tapi kenapa Azlan? Dia such a bad memories for me lah. Sebab patient ni dia macam menyeramkan sikit. Okay. Dia macam nak kacau kita. And then bila kita minta dia cerita pasal penyakit ke apa semua, dia siap cerita yang dia pergi buat rawatan, yang dia kena gigit dekat sini. So I rasa macam logik ke? Orang ni betul ke kan cerita dekat kita macam tu kan? Dia kata yes, dia pergi buat rawatan yang gigit kat sini macam isap darah ke whatever, like vampire macam tu kan. And then dia kata relief pain dia. So I macam okay, I jumpa orang yang salah ke macam mana ni. And then itu satu cerita. And then dia pula suka like kacau-kacau orang macam tu. Macam I rasa tak selesa sangat. So itulah I think the bad memories. Rawatan apa lah dia buat tu? I don't know. But you know what, bila balik ke office, I cerita dekat my team. Dia kata yes, ada. Dia pernah, even mak mertua je whatever gitulah, pernah pergi buat rawatan yang sama. And then wujud. Is that rawatan tradisional ke macam mana tu? Yes, dia kata rawatan tradisional. But do you think it's real? Ada rawatan yang boleh gigit and then sembuh macam tu lah. I tak tahulah. Kadang-kala I believe that bila once you dah dapat satu penyakit tu, you akan cuba segala-galanya sedaya mungkin. Tapi itulah ini, merawatan menggigit ni agak bahaya juga ni. Itu yang menyeramkan. Lain macam. Tapi saya rasa itu salah satu cabaran lah. Even though homestay ke home visit ke, cabaran untuk wanita diganggu ke. Betul. So kita kena menjaga diri lah. Betul. Tapi melihat kepada yang rawatan tu kan, memang kita akan seek for all alternative sedaya boleh untuk kita, I mean patient untuk dapatkan rawatan. Betul. Tapi kami dari Makna
sangatlah menasihati anda, pergilah follow lah treatment yang diprescribekan oleh doktor. Betul. Kan doktor tu penat belajar turun naik bertahun-tahun buat research. Tapi mungkin ada certain rawatan traditional is okay. Tapi both especially untuk cancer, no lah. Cancer kena ke hospital. Whatever it is kena dapatkan nasihat dulu daripada doktor kot. Betul. Better. Okay, kejap. Pasal home visit kan. Okay, now kita dah know the flow. Before, first dapat bantuan dari Makna and then pergi home visit. Nak pergi home visit tu, kita akan susun the patient, pergerakan macam mana, logistik macam mana. Okay, now kita dah sampai ke rumah tu pula. Dah jumpa rumah patient tu. So actually apa je team home visit buat? Okay, once kita sampai rumah patient, the first thing kita nak buat assessment is about environment lah. Patient duduk dalam keadaan yang okay ke tidak. I mean, dari segi kebersihan, dia punya kemudahan asas, ada elektrik, ada air semua yang cukup. That's why benda tu penting sebab kita nak kenal pasti patient mana yang kita perlu bantu. Which is we have our EHRF funding untuk kita bantu. Contohlah, kita pergi rumah dia atap bocor. Then kita kena bantu dia untuk yang tu lah. Which is we are not only giving assistance untuk medication sahaja. Bukan one time sahaja. Yes, kita kena tengok yang lain juga. Bantuan asas yang kita boleh bantu untuk pesakit lah. And sometimes patient ni dia tak minta lebih pun. Bila kita pergi rumah, kadang dia nak orang bercakap, bercerita. Yes. That's and then dekat situ juga kadang-kadang kita ni sebagai orang yang pergi visit tu, kita dapat something daripada dia orang tahu. Sebab dia orang yang bagi nasihat tu dekat kita balik. It's like mirror macam tu. Macam I love this sebab kita bukan hanya bagi bantuan tapi dia orang pun bagi bantuan isi kat kita ni balik. Kesedaran lah untuk kita. Okay. So kita sebenarnya dah sampai penghujung lah. So apa yang kita dapat untuk sesi kali ni ataupun episod kali ni adalah berkenaan dengan home visit. So kepentingan home visit ni sebenarnya selain kita pergi tengok patient whether dia dapat barang ataupun tak, so kita boleh tengok lah, kita boleh assess dia whether bantuan apa lagi yang dia boleh dapat. Contoh dari segi scholarship ke, macam EHRF ke. Itulah, selain daripada itu juga mungkin kita boleh salurkan untuk bantuan sokongan moral kita boleh bagi pada dia. So mungkin ni mungkin terlepas kita ada untuk mungkin home visit untuk stage 1 dan stage 2. Tapi untuk stage 3 dan stage 4 sebenarnya kita stage ada lagi stage cancer. Cancer stage. Okay, okay, teruskan. Okay, untuk stage 3 dan 4 selalunya kita ada lagi satu kita punya servis iaitu daripada HCN lah, home care nursing. Home care nursing ni, so nanti dia akan datang ke rumah. So untuk patient-patient yang palliative care lah, so dia akan ajar macam mana nak buat dressing set, dia akan ajar cara-cara yang macam mana kalau bedridden, cara yang betul untuk bangunkan. Betul. Kan? Macam mana nak dia educate family dengan relative lah. Betul. So Aina ada kata-kata akhir ke? I just want to thank you lah, especially to our best supporter, of course kita punya donor. Sebab kita apa bantuan yang diorang bagi, yang donor bagi kepada Makna ni memang sangat-sangat diperlukan oleh pesakit kanser kita. And then that's why we are doing home visit, untuk menunjukkan yes, we are giving apa yang amanah yang diorang minta sampaikan kepada pesakit kanser. So kita hanyalah medium. Yes, kita hanya medium. Kita orang tengah saja. We are doing nothing pun without donor apa semua. So kita we do really need their support. And of course I do really hope all of our universe lah kalau boleh aware yang cancer ni dia punya penjagaan macam mana, and then dia punya effect to the family, the impact tu. So we have to ambil tahu jugalah semua ni, sebab sometimes it's around us, cuma kita tak sedar je. And of course, since kita bercakap pasal home visits, and I just remember about my lecturer punya words. Dia kata once you go to visit patient, dia kata please lah, jangan bawa bag LV, jangan bawa bag Bonia. You have to be in a part of patients. One of things that empathy yang kita boleh show lah, which is
kita nak masuk dalam diri diorang kan. Bila kita datang dengan kemewahan, so mungkin diorang takut untuk bercerita kan. Ada ada boundaries lah kat situ. That's all. Okay, so kepada pesakit-pesakit kanser yang dapat bantuan dari Makna, jangan takut kalau terima phone call dari Makna ataupun bila kita nak kata kita nak datang melawat. Sebab we're not scammer. Sebab memang ada kes yang tak dekat rumah, saya dah pindah. Tapi sebenarnya ada lagi patient-patient tu cuma takut kat kita. Jangan takutkan kita, okay? Betul. So, and also beside that, kita juga selain daripada staff, kita juga akan, Makna sangat berterima kasih kepada sukarelawan Makna juga, Makna volunteer, sebab patient kita yang hendak dilawati ramai. Setahun dalam berapa kes, Azman? Setahun dalam 8,000 cases yang untuk dilawat. Tahun ni je dah 8,000 lebih. So kita pun shortage of staff untuk visit. Volunteer kita lah juga yang banyak tolong kita pergi visit dekat Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okay, Azlan, seronok tak host dengan saya hari ni? Sorry, Anim batuk sikit. Okay, tapi agak seronok batuk tu. Tapi okay, seronok. Siapa kata-kata sebab saya nak jadi host dengan awak ni, sebab saya nak macam si Anim je cakap, saya nak cakap juga. Okay. Apakah kata nak cakap apa tu? Silakan. Tak adalah. Saja je. Kata-kata terakhir untuk episod kali ni. Kata-kata terakhir untuk episod kali ni. Kata-kata terakhir saya untuk episod kali ni adalah jangan lupa subscribe YouTube Makna lah. So jangan lupa follow juga, share dan juga komen kita punya media sosial lah. Yang paling penting sekali saya rasa TikTok kita lah. Tolong upkan kita orang punya TikTok. So lebih untuk FYP. Betul tak? Betul. Okay, ciao.